Selamat kembali. Hari ini kita akan buat sesuatu yang menarik. Kita akan kaji satu isu yang mungkin lalu di garis masa media sosial anda baru-baru ini. Industri guarana di Malaysia. Macam tiba-tiba saja jadi panas kan? Memang pun, tiba-tiba semua orang bercakap pasal ni. Betul. Sumber utama kita kali ini ialah satu taklimat terperinci yang melihat apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir. Misi kita, senang cerita, untuk bezakan antara hingar-bingar di media sosial dengan realiti proses institusi kerajaan yang selalunya lebih senyap dan lebih perlahan. Ya, proses yang tak glamour lah orang kata. Tepat. Kita nak faham bagaimana kelulusan pertanian sebenarnya berfungsi di negara ini dan kenapa bila sesuatu itu tidak diumumkan secara besar-besaran, ia tak semestinya bermakna ada yang tak kena. Baiklah, mari kita mula. Apa yang kita faham daripada sumber ini, sejak beberapa minggu lepas, memang ada perbincangan hangat. Ia dicetuskan oleh hantaran-hantaran berulang dari satu sumber yang sama yang mempersoalkan kesahihan penanaman guarana. Dan apa yang penting untuk kita perhatikan di sini ialah sifat naratif itu sendiri. Ia bukan satu laporan penyiasatan atau kenyataan rasmi. Maksudnya? Sumber kita menekankan bahawa hujah yang digunakan adalah sama. Diulang-ulang dalam pelbagai bentuk, tapi tak disokong oleh sebarang dokumen rasmi. Tiada bukti konkret macam warta kerajaan, contohnya. Terutamanya dalam kalangan pekebun kecil. Bila kita tengok corak dia, hantaran yang kerap, mesej yang sama, ia jelas menunjukkan ciri-ciri kempen untuk membentuk pendapat, bukan komunikasi institusi yang berasaskan fakta. Okey, di sinilah ia menjadi sangat menarik dan mungkin agak mengelirukan bagi orang ramai. Sumber yang kita kaji ni betul-betul tunjukkan ada dua dunia yang berbeza. Satu dunia di media sosial yang riuh rendah dan satu lagi dunia sebenar di mana jentera kerajaan buat kerja mereka ikut prosedur. Betul, betul. Dua realiti yang berbeza. Ia satu peringatan penting kan? Negara ini berfungsi melalui institusi, undang-undang dan proses, bukan melalui hantaran Facebook. Boleh anda jelaskan dengan lebih lanjut berdasarkan sumber kita bagaimana proses kelulusan pertanian yang sebenar berfungsi di Malaysia? Sebab saya rasa di sinilah punca utama salah faham ini. Tentu. Ini adalah inti kepada keseluruhan kekeliruan yang timbul. Sebarang kelulusan, terutamanya untuk komoditi pertanian baharu macam guarana ni, ia tak bergantung pada seorang individu atau satu kenyataan media. Jadi ia bukan proses yang mudah lah kan? Bukan. Ia satu proses yang berlapis-lapis dan memakan masa. Sumber kita jelaskan, ia melalui pelbagai peringkat penilaian teknikal oleh agensi-agensi berkaitan. Fikirkan tentang Jabatan Pertanian, agensi penyelidikan macam MARDI dan badan-badan lain yang relevan. Mereka akan kaji pelbagai aspek. Aspek macam mana tu? Kesesuaian tanaman dengan iklim kita, potensi impak kepada alam sekitar, risiko penyakit dan sudah tentu potensi ekonomi. Jadi ia bukan macam seseorang boleh duduk di pejabat, lihat permohonan dan terus tekan butang lulus atau gagal dalam satu hari. Jauh sekali. Prosesnya lebih kompleks dan berhati-hati. Sebenarnya, ini macam proses buat kereta. Oh, menarik analogi tu. Sebelum model baharu dilancarkan dengan gah kepada orang ramai, jurukera dah buat ujian pandu beribu-ribu kilometer secara senyap. Uji enjin, uji brek, semua kerja penting ni berlaku tanpa hebahan. Faham. Sama juga dalam pertanian. Banyak inisiatif baharu macam penanaman guarana ni mungkin bermula sebagai projek penyelidikan dan pembangunan atau R&D. Ada juga yang dilaksana sebagai projek perintis untuk menguji kebolehaksanaan tanaman di kawasan tertentu dalam skala kecil. Kena uji dulu tanahnya, hasilnya, sebelum boleh kata, okey, semua orang boleh tanam. Tunggu sekejap. Jadi anda kata, sesuatu aktiviti pertanian boleh berjalan secara sah di peringkat R&D atau perintis, walaupun belum ada pengumuman besar-besaran di surat khabar atau warta kerajaan. Saya rasa ini akan mengejutkan ramai orang, sebab kita selalu anggap kalau tak ada pengumuman rasmi, mesti ada sesuatu yang tak kena. Betul. Itu yang buat orang curiga kan? Kenapa senyap-senyap? Itulah salah faham terbesar yang cuba diperbetulkan oleh sumber kita. Anggapan itu tidak tepat. Proses-proses awal yang saya sebutkan tadi, R&D, projek perintis, sesi libat urus teknikal antara industri dan agensi kerajaan, semua ini selalunya tidak dihebahkan kepada umum atau digazetkan serta-merta. Oh, jadi itu perkara biasalah ya? Ya, ia bukan sesuatu yang luar biasa. Malah, ia adalah prosedur operasi standard dalam banyak industri, bukan sahaja pertanian.
Sesuatu inisiatif perlu mencapai satu tahap kematangan tertentu, di mana semua data teknikal telah disahkan dan rangka kerja kawal selia telah dimuktamadkan, barulah ia akan diumumkan secara meluas. Jadi, kesimpulan pramatang lah kalau kita kata ia tak sah hanya sebab tak digazetkan. Tepat sekali. Ia menunjukkan kita tak faham bagaimana proses tadbir urus berfungsi. Proses ini berlaku di peringkat institusi, bukan di arena awam. Baiklah, ini menjelaskan banyak perkara. Jadi, kalau proses kerajaan berjalan di belakang tabir, secara teratur, dan di media sosial pula bising dengan pelbagai tuduhan, bagaimana pula pihak industri sendiri bertindak balas? Sumber kita ada sentuh tentang pendekatan syarikat Cupana, kan? Nampaknya mereka tidak ikut melompat masuk ke dalam gelanggang media sosial itu. Mereka memilih untuk tidak terlibat dalam polemik atau perang mulut di media sosial. Satu keputusan yang matang. Sangat matang. Daripada membuang masa dan tenaga menjawab setiap dakwaan tanpa asas, fokus mereka kekal pada perkara yang benar-benar penting. Pertama, operasi harian berjalan seperti biasa. Ladang terus diusahakan. Kedua, mereka tumpu pada kualiti tanaman dan kebajikan pekebun. Dan yang paling kritikal, pematuhan sepenuhnya kepada rangka kerja undang-undang sedia ada. Itu satu langkah yang perlukan keyakinan yang tinggi, kan? Dalam zaman sekarang, naluri pertama bila diserang selalunya adalah untuk balas balik. Betul tu? Tulis satu kenyataan media, buat video penjelasan, saman orang. Kenapa agaknya mereka pilih untuk senyap dan fokus pada kerja? Adakah ia satu langkah berisiko? Ia satu soalan yang bagus. Dari luar, ia mungkin nampak berisiko. Tapi dari perspektif strategik jangka panjang, ia adalah langkah yang paling bijak. Sumber kita menggambarkannya begini. Mereka memilih untuk berurusan terus dengan institusi, bukan berdebat dengan naratif individu dalam talian. Jadi mereka percaya pada proses. Ya, ini menunjukkan keyakinan mereka terhadap proses yang sah dan undang-undang negara. Mereka faham pengesahan sebenar datangnya daripada agensi kerajaan, bukan daripada jumlah likes atau shares. Pada dasarnya, mereka memilih untuk bermain permainan yang betul. Permainan institusi adalah permainan maraton, manakala permainan media sosial adalah larian pecut yang penuh drama. Mereka fokus pada maraton. Dan yang paling tak dijangka dalam semua ini, sumber kita kata semua serangan dan perhatian negatif ini sebenarnya memakan diri pihak yang memulakannya, kan? Ia membawa kepada satu hasil yang sangat ironik. Ya, inilah bahagian yang saya rasa paling menakjubkan dan mungkin tidak disengajakan oleh sesiapa pun. Walaupun tujuan asal kempen naratif ini mungkin untuk melemahkan keyakinan terhadap industri guarana, ia secara tidak langsung telah menjadi satu kempen pemasaran yang amat berkesan dan percuma. Maksudnya kesedaran pasaran meningkat. Meningkat secara mendadak. Jadi, sekejap. Niat mereka nak burukkan industri, tapi akhirnya mereka yang tolong iklankan guarana secara percuma ke seluruh negara. Ini macam satu own goal yang epic. Tepat sekali. Dalam istilah internet, inilah yang kita panggil Streisand Effect. Oh, ya. Saya pernah dengar tentang tu. Ia dinamakan sempena penyanyi Barbra Streisand yang pernah cuba saman seorang jurugambar untuk padamkan gambar rumahnya, tapi tindakan itu sebaliknya menyebabkan gambar itu dilihat oleh berjuta-juta orang. Semakin cuba disorok, semakin orang nak tahu. Betul. Semakin kuat anda cuba sembunyikan atau burukkan sesuatu, semakin popular ia jadi. Dan sumber kita tunjukkan ia berlaku dengan sangat berkesan di sini. Ramai orang yang sebelum ini mungkin tak pernah dengar pun tentang guarana, kini mula aktif bertanya, membaca dan mengkaji. Mereka cari maklumat yang sahih. Ya, mereka nak faham apa sebenarnya tanaman ni dan potensinya. Hiruk pikuk yang bertujuan untuk menakut-nakutkan orang ramai telah secara tidak sengaja mempercepatkan literasi pasaran. Ini luar biasa. Ia mencetuskan rasa ingin tahu dan bukannya rasa takut. Orang ramai mula membuat penyelidikan sendiri dan ini membolehkan maklumat yang betul sampai kepada audiens yang lebih luas. Betul. Kontroversi itu memaksa orang untuk mencari jawapan dan dalam proses mencari jawapan, mereka terjumpa maklumat tentang potensi ekonomi, kegunaan dan proses penanaman yang sebenar. Jadi, ironinya, pihak yang cuba hentikan industri ini mungkin telah jadi pemangkin terbesar kepada pertumbuhannya dari segi kesedaran awam. Tepat sekali. Satu ironi yang sangat besar. Jadi, selepas kita melihat semua ni, apa pengajaran yang boleh kita ambil? Terutamanya untuk anda yang mungkin seorang pekebun, pelabur atau hanya seseorang yang berminat dengan industri baru. Kalau kita undur sikit dan lihat gambaran besar, apa pengajaran utamanya?
Sumber ini menggariskan beberapa pengajaran penting yang sangat relevan. Pertama, dan mungkin yang paling utama dalam era digital ini, media sosial bukan badan berautoriti, bukan tempat rujukan rasmi lah ya. Bukan sama sekali. Ia platform untuk pendapat, bukan platform untuk pengesahan rasmi. Kekerapan hantaran atau jumlah perkongsian tidak sama dengan kebenaran fakta. Kita perlu sentiasa kembali kepada sumber yang sah. Senang cakap, viral tak sama dengan sahih. Itu satu peringatan yang baik. Apa lagi? Pengajaran kedua ialah proses institusi sentiasa mengatasi persepsi individu. Walau sekuat mana pun satu naratif itu cuba dibina di alam maya, realitinya, tadbir urus negara berjalan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Institusi dan proses yang sah ini akan kekal lama selepas sesuatu isu itu reda di media sosial. Maksudnya, trending topik di media sosial mungkin boleh menang dari segi perhatian untuk seminggu dua. Tapi kelulusan rasmi dari Jabatan Pertanian, itulah yang akan menentukan nasib industri ini untuk 10 tahun akan datang. Begitu ke perbandingannya? Perbandingan yang sangat tepat. Keyakinan harus diletakkan pada sistem, bukan pada individu atau personaliti dalam talian. Dan akhir sekali, pengajaran ketiga yang sangat penting untuk mana-mana usahawan. Industri yang matang dan mampan tidak dibina melalui polemik atau drama. Ia dibina atas asas yang kukuh. Betul. Kualiti produk, pematuhan kepada undang-undang dan hasil yang nyata yang memberi manfaat kepada semua pihak, terutamanya para pekebun. Ia kembali kepada asas perniagaan yang sebenar. Ini adalah satu analisis yang sangat jelas. Dalam dunia yang penuh dengan maklumat dan hingar-bingar, adalah sangat penting untuk kita berhenti seketika, menilai sumber maklumat dan berusaha untuk faham bagaimana sistem sebenar berfungsi. Bukan hanya bertindak balas secara emosi kepada apa yang paling bising atau paling kerap diulang-ulang di garis masa kita. Setuju. Ketenangan dan pemikiran kritis itu penting. Pada akhirnya, isu guarana ini bukan sekadar tentang sejenis tanaman. Ia adalah cerminan tentang bagaimana sesebuah industri baharu sering diuji. Bukan melalui fakta dan data saintifik, tetapi melalui persepsi dan naratif yang dibina di ruang awam. Ia satu kajian kes yang menarik, tepat. Seperti yang dinyatakan dengan begitu baik dalam rumusan sumber kita, naratif akan pudar. Hantaran media sosial akan tenggelam dilupakan, tetapi institusi, proses dan hasil sebenar di ladang akan kekal. Jadi, yang nyata akan bertahan? Ya, pendekatan yang berfokus pada jangka panjang, tenang dalam menghadapi provokasi dan patuh pada undang-undang akhirnya akan menentukan kelestarian dan kejayaan industri ini. Itulah penentu sebenar. Dan ini meninggalkan satu persoalan untuk anda fikirkan. Sesuatu yang melangkaui isu guarana itu sendiri. Jika kontroversi, walaupun berniat negatif, boleh mempercepatkan literasi pasaran secara tidak sengaja, apakah peranan sebenar kritikan dalam ekosistem inovasi? Adakah ia semata-mata satu halangan yang perlu diatasi? Atau mungkinkah ia dalam keadaan tertentu boleh menjadi sejenis pemangkin yang tidak dijangka?